ada tak emas murah untuk gaji 1,800 sebulan? Sebenarnya tuan-puan, gaji 1,800 pun boleh simpan emas. Jom saya kongsikan. Mengikut pakar keuangan Tuan Azizi Ali, alihkan 10% daripada gaji kita untuk buat simpanan. 10% ni bermakna tuan-puan kena simpan 180 untuk emas. Andai kata tuan-puan tak mampu nak simpan 180 sebulan untuk emas, boleh cuba konsisten 2 bulan sekali simpan emas. Dalam simpanan ini tuan-puan, sebenarnya jumlah tu tak penting. Apa yang penting adalah habit kita menyimpan. Ada ramai je orang yang gaji 10,000 sebulan tapi tak boleh nak buat simpanan pun. Kalau tuan-puan gaji 1,000 pun boleh menyimpan emas di Public Gold, gunakan kemudahan akaun emas Gap di Public Gold. Akaun Gap ni adalah akaun simpanan emas. Konsepnya sama macam kita simpan duit dekat dalam bank. Tapi yang ni kita simpan emas dalam akaun Gap. Tuan-puan boleh simpan emas serendah RM100 sahaja. Bila tuan-puan dah ready, boleh terus daftar. Mudah kan? Jadi kalau tuan-puan nak saya bantu, boleh terus klik link di bio. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.